Alright gang, aku dekat KL ni dengan Mona ni ada pelancaran produk member Mona punya pelancaran produk dekat W Hotel KL ni baru sampai. So kita tengoklah macam mana situasi kat sini. Let's go gang. I am Coco. Okay. Using product. Okay, kita dah sampai. Mana Kak Syora? Alright, thank you. Tak apalah. Okay, kita dah sampai. Diorang tengah bergambar. So, Nick punya event. Tunggu Mona sekejap. So, aku foto videographer Mona hari ni. So, kita bersama dengan korang mesti kenal. Sekejap aku tunjuk. Assalamualaikum. Jom ikut saya jalan-jalan cari makan. Ini trademark saya dulu. Mesti korang Mesti. kenal Sendiri buat. Jalan-jalan cari Kak makan. Maria ataupun Sabri. Yes. Kita jumpa dekat W Hotel dekat event ni. So cantik seperti dulu, maintain bagaimana korang tengok dalam jalan-jalan cari makan, lagi cantik, lagi kurus. Allahu Akbar. Amin. Amin. Ya. Sering sangat. Sekarang Alhamdulillah dah naik balik sebab saya dah boleh start makan macam biasa balik. Alhamdulillah. Thank you Piki. Semoga akak terus sukses, diberikan kesihatan yang baik kan. Amin. Doa yang sama untuk Pikin dan juga isteri Mona Ellen. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat Pikin dan Mona Ellen. Diangkat semua doa-doa Pikin dan Mona Ellen. Hamba Allah yang terbaik. Ya, yang terbaik yang saya selalu jumpa. Amin. Terima kasih Kak. I love you. Kita bersama. Hello. Mona Ellen ah. Mona Ellen. Awak host sinaran ah? Saya Host sinaran. Host jalan cari makan. Ya, zaman-zaman itu, Ya. 1990-an. Zaman-zaman. Yes. Yelah dia pun Senior. muda lagi zaman tu, 13 tahun. Alright. Dulu sementara waktu dan untuk anda semua, dan saya Cik Lan Ghoslan Shah, artis hari popular viral Naila Ari-Ari Entertainment. Okay, kita bersama Abang Lan. Ya guys, hari ni cangkak adik-adik. Dulu dia popular dengan Abang Lan apa? Singapore. Sudirman. Sudirman Singapore. Sekarang Sekarang okey lah. Adik-adik. Sekarang adik-adik production memang. Adik-adik production. Terbaik. Saya layan. Entertainment. Boleh kata setiap episod keluar saya layan. Ya ke? Ya. Kelakar. Memang lawak habis. Moni yang Nick Mika Air pun memang layan. Betul. Terbaik. Itu idea siapa Bulan? Idea Cik Lan dengan Idea. Adik Production lah. Terbaik, mantap. Dulu Kan? Ali Najib lah. So korang support geng. Abang Lan punya program-program dia memang lawak-lawak. Dia bukan seram tau, dia lawak. Para tak normal. Parah tak normal, tak normal. Okay, Right. thank you. Mantap. Bye. Ibrahim dan juga kita ada Mona Erli kat sini pun ada, dan ramai usaha wanita yang berjaya yang berhadir, Datuk Dina pun ada, dan itu daripada RM King Coco. Right? So kita tengah tunggu Ni Nick punya wife turun. Majlis ini 3 jam. Beri tepukan. I'm Coco. Para hari sekarang beri tepukan ke bro, sekali lagi tepuk. Masya Allah, thank you. Ibarat Lambert kita, thank you guys. Okay, bersama dengan itu dia ni, I am Coco. Kejap sabar dulu saya. Jom. Ini produk ni guys. Alright. Sebelum itu, Uncle Jason in Islamic ya. Thank you very much. Okay, untuk anda kita akan teruskan untuk memberi. Thank you Cik Lan. Bagi tepukan pada Cik Lan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good evening to all and every one of you. First of all, tahniah buat adik saya lah. Saya panggil adik saya Walaupun kita di dua dunia yang berbeza. Oh, so nervous sebab tak tahu nak cakap apa yang dah fikir semua dah terlupa. Tapi yang saya nak cakap is terima kasih untuk semua yang hadir. Him sin umur 20 tahun berusia seorang pelakon hebat di Singapura, dengan filem pernah membintangi bersama dengan Fazura, filem pertama daripada kita punya Mat Hani. Okey, sekarang ini dia delivery. Assalamualaikum semua. Saya mulakan dengan bismillah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya mulakan ucapan saya yang ringkas ni, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di sini. Happy Father's Day.
you know, saya nak mulakan, saya nak address each one of you. Terima kasih rakan-rakan daripada Indonesia. Saya amat hargai dengan kedatangan kamu semua ya. Terima kasih kepada media sudi untuk mengcover isteri saya. Kita tulis yang biasa ya. Kepada teman-teman Indonesia juga, I heard you are influencer from Indonesia. Thank you for coming. Terima kasih kepada VIP dan datin sekalian. The one and only Datuk Saiful yang banyak mengajar tentang kereta tadi. Kepada GOH, Datuk Nuzul Zahid, thank you so much. I know you've been supporting my beautiful wife for a very long time, so thank you very much. Dan saya hargai. Kepada rakan-rakan artis, thank you for coming. I really appreciate it. Kepada Hisham, Becky, Mona, Maria, Shaura, Joa, Benina, you. Sorry, saya tak berapa kenal, tapi thank you for coming. Terima kasih. Seterusnya kepada ejen-ejen yang di belakang itu. Terima kasih. Tanpa ejen tidak adalah produk itu akan bergerak dengan pantas. So ejen is very important to us. So terima kasih kerana datang. Dan saya dengar daripada Johor ada, daripada Kelantan ada, daripada Aceh dari Indonesia dah sebut. Thank you for coming. So kita akan discuss tentang produk ni dan kita juga akan bikin duit sama-sama, kita akan maju sama-sama kerana rezeki itu milik Allah dan rezeki itu milik kita, okey? Tepuklah. Dan semangat ni. Pada teman-teman, family and friends di belakang situ, thank you so much for coming, thank you for supporting. Thank you Chilan for hosting it, thank you Iran and team, Iki, thank you everybody. Dan kata akhir daripada saya, marilah kita menjadi seorang manusia yang sangat baik. Janganlah kita senang judge orang. Marilah kita sentiasa mendoakan kejayaan orang, kerana apabila kita mendoakan kejayaan orang, kejayaan itu akan datang daripada segi macam-macam. Last, untuk mengucapkan tahniah kepada isteri saya, Epi. This is just something from me. Congratulations. I'm very proud of you, and please know that I love you so much. And biarlah ini menjadi perjalanan terakhir saya dengan awak. Thank you. Alright gang, function baru habis. Aku dekat surau wanita. Sebab tak ada orang, aku kena teman sebab kat dalam ni. Sebab dia ada tingkat 3, surau lelaki tingkat 4. So aku teman Mona aja. Tak ada orang kan. Dia punya surau dekat parking tu daripada hotel. Kena keluar parking dekat parking. Tapi memang bersih. Right? Dia tengah nak solat tu. Tapi okey, bersih. Terbaik. Ialah hotel kot. Dah beli hotel kan. Right. Okay guys, selesai majlis pelancaran produk I Am Coco daripada Nick Mikael dan Coco. So korang kalau nak kurus tu, korang boleh try. Jangan lupa beli di website. Apa tadi website? imcoco.com.my imcoco.com.my ataupun mana-mana ejen yang menjual produk Coco kau boleh beli kan. Sebab memang barang jadi. Alright. So kita dalam nak diet ni kau kena ada juga suplemen macam ni kan. Dia membantu kau punya diet. So alhamdulillah event lancar. Walaupun tak ada Alif Aziz, aku datang ingat Alif Aziz perform. Tapi tak ada, tak apa, it's okay. Yang penting lancar. So rehat-rehat, sekejap lagi kita balik kan. Alright, apa pun all the best untuk Coco dan Nick. So korang yang mana melihat video ni, yang mana menonton YouTube aku, support kan. Jangan lupa subscribe Mantap, stay tune. Oh KL gang, KL malam-malam kita pergi makan kapal baru kejap gang. Ada member daripada Aceh datang. Kita pergi bawa makan kejap lah. So masih lagi bersama member besar. Forever be bersama. Jam ni KL Ahad biasa. Jam So stay tune, kita pergi restoran apa tadi, Suraya Kampung Baru, aku pun tak pasti. Right guys, stay tune. Oh Kampung Baru kan, lama gila aku tak masuk Kampung Baru ni. Lama pula kita orang. Risau buat video. Biar ayah record kan. Utamakan kesihatan, keselamatan. Aku tak tahu mana satu ni kedai dia ni. Kita cari sampai jumpa. Mana Zack tadi dah, aku follow member kat depan ni kan.
parking macam haram. Sini kah? Ini Suraya ke apa nama kedai? Dia tadi kata nak Seraya lama ke Seraya baru? Suraya baru renovation dia kata. Alamak. Tahulah yang mana satu ya. Oh, dah lama tak masuk sini. Lama gila tak I datang. rasa I pernah pergi hari tu. Macam dia dekat corner Pasti lah. KLCC. Nampak tak di channel nombor tu? Okey, kita dah parking dah. So dah Wan Suraya depan kita ni. Oh, restoran Wan Suraya kan. Terbaik. Mantap, let's go. Tu dia. Lama gila aku tak datang sini. Wan Suraya. Jom kita tengok lauk-lauk dia. Okey, kerabu kaki ayam. Fuh, Mona dapat makan tu diam oh. Fuh. Mantap, orang Aceh makan di Kampung Baru. Mantap ya? Mantap. Yes. So ni lauk kita dengan kerabu kaki ayam dengan daging goreng, gulai daging. Let's go. Durian 2. Kenyang gila ke. Padap. Masakan dia mati top, kerabu kaki ayam A, sup pun A. Memang terbaik lah. Jahanam diet ke ni. Esok kita diet. Oh, Mona diam ah. Kenyang dia diam ah. Tadi popek, kenyang, diam. Dia popek-popek, hari ni busy. Edit video, edit gambar. So alhamdulillah kerabu kaki ayam sedap. Semua sedap lah, sup sedap. Semua sedap. Terbaik. So hari ni kita menjamu orang jauh daripada Aceh. Macam mana bang makanannya? Enak? Ya, enak banget. Tadi apa makan apa? Nasi campur ya, ada telur, daging goreng, sama kuah pedas ya, kuah manis. Kuah manis. Mantap. Okay geng, tengok orang Aceh macam cakap mantap. Orang boleh singgah-singgah kat Kampung Baru memang makanan memang semua terbaik. Right? Good. Alright geng, alhamdulillah. Oh, lama tak datang Kampung Baru ni. Lauk macam-macam. So kita gerak balik ke Putra Heights daripada KL. Aku jarang masuk KL sebenarnya, tapi sekali-sekala masuk KL. Nasib baik hari ni hari Ahad. Ahad malam memang busy lah cerita dia. Tadi siang memang tak busy. Malam memang yelah Ahad kot. Tapi esok Monday at least orang kerja tak busy sangat malam ni. Tu cerita dia. Gila kan, KL ni malam hidup. Kereta gila-gila kan budak KL kan. Tapi FD2R memang banyak kat KL. Aku tengok tak ada lalu berselisih, semua FD2R. Banyak gila. Cuba komen sikit geng-geng FD2R ni. Memang ramai ke peminat-peminat FD2R? Tapi personally memang kalau FD2R ni memang aku peminat. Antara kalau Honda body, EK9, FD2R, itu semua body-body legend. Harga pun meninggal sekarang kan. Mahal, 100,000 lebih FD2R. EK9 sekarang tak boleh buat bincang harga dia. DC5 pun lawa juga. Tapi banyak orang kata DC5 ni handling dia tak sebagus FD2R. Aku tak tahulah, tapi korang cuba komen sikit. Sebab aku pernah bawa DC5 dalam filem Keawangan. Memang liar sikit, tapi sedap juga. Memang terbaik lah. Memang sibuk KL. Apa nama kedai tadi? Wan Suraya kan? Suraya 2. Memang mantap. Sedap kan? Ni kita nak balik ke Putra Heights. Let's go kan. Kita ambil shortcut. So stay tune lah.